Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video part yang ketiga ni saya akan terangkan fungsi kegunaan high reward. Okey, high reward ni juga gabungan daripada EMA dan juga RSI dengan SAR dan SND. Saya combine semua tu yang biasa digunakan pada BMA, tapi high reward ni lebih kepada hedging. Teknik hedging Maknanya dia akan masuk entry buy dan sell mana yang high, candle yang high. Okey. Kemudian untuk setting dia sama macam video yang kedua yang saya terangkan sebelum ni, iaitu timer. Anda boleh setting timer yang mana anda nak untuk 3 season. Kalau anda kata nak season sama je, boleh letak copy pada atas ni, tiga-tiga sama je 3 set ni. Season 1, 2, 3. Okey, kalau nak berasingan anda boleh letak kat sini. Okey, pastikan titik yang tengah ni 2 ni betul titik yang timer tu. Jangan salah, jangan letak satu titik. Okey, EA tak akan running nanti. Dia takkan stop kat situ. Okey, itu kegunaan trading hour dan day management ni macam biasalah, hari apa yang anda nak. Dan order setting ni, okey, yang ni macam biasa saya terangkan video kedua, set slot kita nak berapa anda nak letak, dengan TP berapa TP anda nak, take profit dia, multiply untuk gandaan pada lot size, contoh nak letak 1.2 pun boleh, 1.1, 1.0 boleh. Gandaan dia jangan lebih daripada 1.2, 1.3 bahaya. Gandaan dia besar, lagi cepat, lagi besar, lagi tinggi dia. Lagi bahaya. Dan second trade distance ni untuk berapa pip jarak antara first layer dengan second layer jika floating. Contoh letak 30 point sama dengan 3 pip. Ni kiraan point Magic number jangan ubah. Maximum layer, maximum trade per side ni berapa layer anda nak maximum. Saya letak 9 je. Okay, cut loss ni berapa anda nak cut jika anda kata berlakunya floating negatif. Dan di recovery ni macam saya terangkan video kedua, ini khas kebanyakannya kegunaan pada master copy trade untuk record dia. Mana kalau macam floating banyak sangat kan, bila reverse dia akan close mana yang profit besar dulu. Okey, itu kegunaan untuk DD recovery. Untuk lainnya saya memang tak gunalah untuk DD recovery ni, saya pun tak buat copy trade. Jadi kalau jika anda yang ada buat copy trade, anda boleh buka kat sini lah, tapi ada risiko-risiko dia lah. Risiko dia saya ada terangkan pada video yang kedua sebelum ni. Okey, untuk kegunaan high reward ni, okey, saya akan tunjuk kat anda kegunaan dia dan macam mana ia berfungsi. Okay, first kita tekan. Okay, dan klik auto trading. Anda pasti tengok kat sini Yang ni saya guna M1 sebab nak tunjuk dia cepat masuk entry. Dan sebaiknya anda kalau nak guna M1 tu test dulu kat account demo ke, sebab dia high return sebenarnya M1 ni, tapi dia risiko dia agak tinggi juga. Okay, kalau kena candle tu jadi sideways cantik, memang profit memang besar. Okay, tapi kebanyakannya saya recommend M5 ke atas. Okey, dan saya on auto trading. Anda tengok sini. Automatic dia akan masuk entry untuk sell. Okey, nanti dia akan masuk untuk buy pula. Dan yang ni dia compete dengan TP sekali. Okey, anda tengok sini. Dia masuk buy dengan sell dan dia jadi hedging kat sini. Okey, nampak? Ini. Okey, yang ni contohlah anda nak ubah TP dia. Macam ni saya letak jauh tadi ni. 10 pip. Okey, letaklah 3 pip. Okey, dia ubah kat sini. Tengok. TP untuk buy dan TP untuk sell. Ini hedging. Okey. Saya nak tengok kat sini. Apa kelebihan, apa risiko dia. Okey, macam ni. Untuk kegunaan high reward ni, jika anda kata dia naik ni, dia close time profit lah. Dia naik, dia close atas, dia naik masuk entry. Sell pula, dia close bawah. Kemudian dia sentiasa ada. Tetapi ada risiko dia. Risiko dia jika berlakunya macam ni. Yang ni. Macam kita tengok pada, contohlah anda nak main pada M5 lah. Kan? Yang ni. Ini panjang ni. Ini kalau yang panjang macam tu boleh cover lagi tu. Kita cari yang okey, yang ni. The best. Yang ni. Jika berlaku macam ni, jika ada kata ada punya equity tak boleh support, habis. Contohlah, sini dah masuk entry buy. Sini pun dah masuk entry sell. Okey, dia naik buy, close. Dan sell pun berdekat ni. Kemudian dia reverse balik. Dia turun tu, dia dah masuk entry buy pula. Ni sampai sini dia dah close. Dia nak buy balik dah jauh. Kemudian dia stay turun. Buy dia tak lepas. Lot akan makin besar. Jika makin besar sampai sini, dia boleh cover. Sementara dia nak cover tu, equity yang dia boleh support ketak tu, dia boleh close dengan keadaan yang besar lah. Profit yang besar. Itu ada risiko dia. Jika anda nak guna high reward,
Equity saya syorkan antara 1 sen hingga ke 5 sen lah. Jangan terlalu besar lah. Bergantung kepada apa anda punya margin. Anda punya equity lah. Saya slot yang saya syorkan antara 1 sen hingga 5 sen. Jangan lebih daripada itu lah. Kalau anda kata anda nak test besar lagi, anda test 1 sen, 2 sen dulu. 1, 2, 3 sen dulu. Okey, tengok macam mana dalam masa seminggu. Ambil masa sikit dalam seminggu tu. Anda test dulu macam mana floating dia, apa risiko dia. Anda jangan fikir dia punya profit. Anda kena fikir dia punya risiko dia. Itu yang pertama. Ramai trader yang mengalami kerugian yang MC bila dia terlalu fikir pada profit saja. Dia tak fikir pada floating. Jadi untuk sistem saya syorkan ramai pada semua trader fikirkan negatif dulu sebelum anda untuk take the profit. Okay, itu saja untuk kegunaan high reward. Dia simple aja, setting pun tak banyak. Sebab setting ni sebenarnya lagi banyak sebenarnya. Dia boleh scroll sampai ke bawah. Tapi saya banyak dah hidkan, saya dah padatkan dia. Jadi anda hanya fokus pada timer, day management, lepas tu setting untuk ni. Itu saja. Yang bawah ni tak payahlah. 3 ni aja fokus. Jadi benda ni lagi mudah dan tak complicated. EA ni, setup ni, setting ni anda boleh guna pada semua pair dan semua currency, termasuklah CFD ke anda nak guna pada BTC pun boleh. Okay, itu saja video untuk kali ini, dan kita akan sambung pada video yang keempat, iaitu kegunaan boost mode pula. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.